Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan dengan kita membaca surah Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita insya-Allah. Ada hazin niyah wa kullu niyatin salih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Sama-sama kita dapat manfaat daripada kelas ini insya-Allah. Kita doakan agar perhimpunan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okay. Pada malam ini kita akan teruskan perbincangan. Kita akan go one by one lah. Sebab yang minggu lepas kita ada kongsikan tentang rukun solat kan. Dan rukun solat ni adalah di antara perkara yang penting lah yang perlu kita tahu bila kita nak jalankan ibadah solat. Dan saya dah katakan minggu lepas bila sebutkan tentang rukun solat ni ada perbezaan pandangan di kalangan ulama mana yang dikirakan sebagai rukun, mana dikirakan sebagai wajib, mana dikirakan sebagai sunnah. Jadi kalau rukun solat menurut Imam Syafi'i dia letakkan sini ada 13. Tapi kalau mazhab yang lain ada letak 6 saja. Ada 6. Jadi bermaksud yang lain tu dia tak dikira sebagai rukun tapi dikira sebagai kewajipan dalam solat. Jadi dia beza. Apa beza rukun dengan wajib? Rukun dengan wajib ni kita katakan, kalau rukun kita tinggalkan, solat tu batal. Solat tu batal, okey. Tapi kalau dinamakan sebagai wajib, kalau kita tak buat, kira istilahnya kita melakukan kesalahan, tetapi solat tu masih lagi sah. Masih lagi sah. Itu antara perbezaan dia lah antara rukun dengan solat. Jadi kalau rukun tinggal maknanya tak sah solat tersebut, nak kena ulang balik ataupun nak kena buat balik dan sebagainya. Jadi kalau Imam Syafi'i dia nyatakan ada 13 kat sini. Tapi nanti kita akan pergi satu persatu one by one lah. Macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni dan sebagainya. Okay? Minggu lepas juga kita ada bincangkan tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan solat. Ada 13 perkara juga. Ini kita dah buat tapi secara terperinci lah minggu lepas. Kita tak buat secara detail, tapi at least kita faham dah. Kalau misalnya kata perkara ini berlaku ketika kita sedang melakukan ibadah solat, maka solat kita akan batal. Contohnya, kita tertinggal rukun, kita buang air kecil, buang air besar, ataupun kita kena najis, kita berkata-kata perkataan di luar daripada solat. Ini semua boleh membatalkan solat kita lah. Terbuka aurat, makan dan minum, mengubah niat ketika kita mendirikan solat, bergerak besar berturut-turut sebanyak 3 kali. Ini pun kita dah bincangkan sikit minggu lepas. Membelakangkan kiblat. Jadi kalau misalnya kata kita dah tahu kiblat kat sini, kemudian dalam solat tu kita membelakangkan kiblat, maka dia batal. Ini juga boleh bermaksud kalau misalnya kata dalam solat sekali kita terjatuh ke, kan, macam tengah solat tiba-tiba jatuh tergulik-gulik dan sebagainya, itu kira batal solat, nak kena start balik lah. Okay. Nambah rukun lebih daripada apa yang telah ditetapkan, kita ketawa dan juga mendahului imamnya kalau kita solat berjamaah lah. Maknanya imam belum sujud, kita dah sujud dulu. Itu kira boleh membatalkan solat. Okay? Dan juga apabila kita murtad, kita keluar daripada agama. Okay. So malam ni kita akan masuk kira consider sebagai bab 1 lah. Dia ada beberapa bab yang akan kita bincangkan. Jadi bab 1, sebelum kita solat, kita wajib melakukan ibadah wuduk. Jadi wuduk ni kalau kaedah dalam fikih dikatakan kalau misalnya kata perkara itu tidak akan sempurna, kewajipan tidak akan sempurna tanpa benda itu, maka benda itu juga dikirakan sebagai benda wajib. Maksudnya kalau if let's say solat tu tak sempurna tanpa wuduk, maka wuduk ni pun dikira sebagai satu kewajipan juga. Jadi untuk orang yang nak mendirikan solat, wajib mesti ada dalam keadaan wuduk. Dan kita tahu wuduk ni macam mana nak buat. Kita gunakan dengan air kan.
Kita ada beberapa perkara anggota badan yang kita kena basuh lah, kita kena basuh. Jadi dalil kewajipan wuduk ni adalah daripada Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6. Saya tak sempat type yang Melayu punya, jadi saya just kongsikan ayat bahasa Arab ni. Tapi kalau nak rujuk, ayat dia adalah surah Al-Maidah ayat 6. Okay? Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Sadaqallahu azim. Saya try go one by one, kita akan bincangkan secara bersama. Allah berfirman, pertama Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bermakna ini adalah kewajipan bagi orang yang beriman. Jadi kalau misal kata kita mengaku diri kita beriman, ayat ni untuk kita lah. Jadi misal kata kita dah, orang panggil nama kita kan, wahai fulan bin fulan dan sebagainya, nama kita, oh ni, this is for us lah. Jadi bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, bermakna this is for us to learn, for us to ambil perhatian tentang perkara ini. Idza kuntum ila solat, jika kamu semua hendak mendirikan solat. Jadi kalau if let's say dia ada syarat kat sini, kalau kamu nak kena solat, maka nak kena buat ini. Okay, maka nak kena buat ini. Idza kuntum ila solat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah muka kamu dan juga tangan kamu ilal marafiq, sampai siku. Sampai siku. Okay. Saya baca dulu ayat Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan sapu bi ru'usikum, kepala kamu, sapu kepala kamu, wa arjulakum, dan kaki kamu ilal ka'bain, sampai buku lali. Ka'bain ni maknanya buku lali. Okay. Buku lali semua tahu semua ada buku lali. Ada siku semua Okay, saya tahu anggota badannya apa. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu dalam keadaan junub, maka sucikan diri. Kalau kamu dalam keadaan junub, maka sucikan diri. Junub ni boleh bermaksud apabila kita nak kena mandi hadas besar ataupun kita nak kena ambil wuduk lah, maka sucikan diri kamu. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Tetapi kalau jika kamu dalam keadaan sakit, aw ala safarin, ataupun dalam keadaan musafir, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, ataupun salah satu di antara kamu ini terkena, ataupun kita katakan terkena macam nak kena buang air. Kita buang air. Jaa ahadun minkum minal ghaid maknanya keluar keluar air kencing ataupun keluar tai dalam badan kita Aw lamastumun nisa, ataupun tersentuh ataupun menyentuh wanita. Falam tajidu ma'an, dan kemudian kamu tidak mendapati adanya air, maka tak ada air. Okay. Fatayammamu, maka bertayamumlah kamu, sa'idan tayyiban, dengan baik, dengan sempurna, menggunakan tanah yang baik, tanah yang baik ataupun debu yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka sapulah muka kamu dan juga kedua tangan kamu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah SWT tidak menginginkan apa-apa kesusahan kepada kamu, ke atas kamu. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tetapi Allah hanya ingin nak menyucikan kamu saja. Wa liyutimma ni'matahu 'alaikum, dan ingin untuk menyempurnakan nikmat untuk kamu. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Okay, so this is the ayat lah. Okay, kalau orang cakap kita solat wajib tak ambil wuduk? Wajib. Apa dalil dia? Apa hukum dia? Surah Maidah ayat 6. Ini ayat dia. Okay. Jadi first kali Allah kata, Iza kuntum ila solat. Jika kamu nak mendirikan solat. Solat ni, ni interesting fact lah kalau kita belajar. Dalam Quran, kalau kita baca Quran kan, solat, ejaan solat tu ada berbeza-beza. Dia ada solat yang ada waw kat sini kan. Sod, lam, waw, tak. Jadi kalau kita sebut kan, kita tak sebut solawat, kita kata solat. Solat kan. Ada ejaan solat tu adalah sod, lam, alif, tak marbutah, tak bulat. Okay, solat. Ada yang solat macam ni, sod, lam, lepas tu ada waw, ada tak. Kemudian ada juga dalam Quran Allah gunakan perkataan solawat.
salawat. Sad, lam, waw, alif, ta. Tak taknis, tak panjang, tak panjang. Contoh ayat Quran Allah kata hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Ayat tu maksudnya peliharalah kamu dengan peliharalah solat. Kamu kena peliharalah solat, solat ni plural, solat was salatil wusta, dan juga solat yang tengah-tengah. Solat wusta ni tengah-tengah, ulama banyak tafsir, antara yang paling masyhur kata solat tengah-tengah ni adalah solat asar lah. Maksudnya solat asar adalah tengah antara subuh, zuhur, maghrib dan juga isyak. Jadi kat sini pula Allah eja solat ada waw kat sini. So apa beza dia? Apa beza dia? Okay. Jadi kalau salawat dia plural, maknanya solat-solat. Maknanya solat kita ada 5 waktu yang wajib, kemudian ada solat-solat sunat sebagainya. Allah suruh kita pelihara solat. Tapi kalau perkataan solat yang sad, lam, alif, tak marbutah, itu singular. Okay. Singular ni maksudnya satu solat ataupun spesifik solat. Contoh bila kita dengar azan, hayya 'alas solah. Macam mana ejaan solat tu? Sad, lam, alif, ta, betul tak? Hayya 'alas solah, kan? Dirikan solat bermaksud bila muazzin dia azan, hayya 'alas solah, dirikanlah solat ataupun marilah sembahyang, okay? Bermaksud sembahyang pada waktu tu. Qad qamatis solah, makanya solat akan didirikan. Solat yang that specific solat tu yang akan didirikan. Maknanya that particular solat. Tapi kalau digunakan solat kat sini, hafizu idza kuntum ila solat, solat ini dia merangkumi dia bukan saja solat individual solat tu ataupun solat yang lain, tapi nak dikatakan kita selalu dalam in the state of solat. Itu maksud dia. Okay. Contohnya surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Kan, orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan juga yang mendirikan solat. Bermakna he is always in a state of solat. Bermakna walaupun dia luar solat, tapi dia masih lagi dalam keadaan solat. Solat kita buat apa? Mengingati Allah, zikir dan sebagainya. Bukan bermaksud luar solat kita tak payah zikir kepada Allah, tak payah ingat Allah SWT. Jadi we are always in a state of prayer. Itu maksudnya. Ini kira falsafah daripada perbezaan perkataan ataupun lorah Al-Quran itu sendirilah. Okay? Iza kuntum ila solat. Jadi solat fauksilu wujuhakum. Maka kalau solat kira istilahnya ambil wuduk. Sebab tu para ulama kita banyak menggalakkan kita untuk jaga wuduk. Sebab kita dalam keadaan senantiasa dalam keadaan solat. Faham tak? Okay. Contohnya macam sahabat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dia solat subuh gunakan wuduk solat isyak. Faham? Maksudnya apa? Dia tak tidur malam. Dia all the way in the state of prayer. Selalu mengingati dia sedang melakukan solat. Okay. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah. Allah gunakan perkataan basuh. Basuhlah muka kamu dan juga tangan kamu ilal marafiq. Okay. Kalau saya katakan basuh muka, kita faham basuh muka ni macam mana? Bersihkan lah kan. Busuk. Kalau kotor maknanya nak kena bersihkan, cuci dan sebagainya lah. Dan istilah muka tu, definasi muka tu mana? Daripada mana sampai mana? Allah cakap basuh muka kan, tapi Allah ada spesifik tak? Muka sebenarnya dia daripada atas sini sampai bawah sini, ujung telinga sini, Ada? Allah ada spesifik kan? Tak ada kan? Allah cakap basuh muka je, betul tak? Jadi siapa yang spesifik kan? Ulama ajar kita. Ulama ajar kita. Jadi kalau kita faham muka ni adalah anything yang in between kita punya atas ubun-ubun rambut ni sampailah dagu kan. Kalau ada double chin je ni. Dagu ini. Jadi kalau misalnya kata kita ada janggut kan, lelaki ada janggut, dan biasanya dia akan bahagian bawah ni lah, bahagian bawah sini. Okay? Kemudian kalau sebelah kanan kiri ni dia daripada puting telinga macam itu. Kanan dan juga kiri. So in between, everything in between kat situ
is part of kita kena basuh muka. Jadi kalau misalnya kita ambil uduk dan ambil air tu, kita basuh, pastikan dia mengelilingi semua bahagian ni lah. Jadi kalau misalnya kita ambil air, contohnya kita ambil air, kita just campak je muka. Dia tak complete sebab tu bukan maksudnya basuh. Okay? Dan dia tak kena sebahagian daripada part of yang kita namakan sebagai muka. Okay? Jadi basuh muka tu adalah semua bahagian sini dan kita kena gunakan tangan kita dengan basuh. Kan? Basuh. Faghsilu wujuhakum, basuh muka dan basuh tangan. Wa aydiyakum, basuh tangan sampai siku. So tangan kita mana? Istilah tangan di mana? Tangan ni this tangan kan? Dan ni tapak tangan, tapi is part of tangan. Tapak tangan is part of tangan, so kena basuh juga. Jadi kalau kita faham tangan adalah this whole stretch. This is our arm. Okay. Tapi dalam ayat ni Allah kata basuh tangan sampai siku. So bermakna basuh sampai mana? Sampai siku. Okay. Siku mana siku? Ni siku Mana siku? Sini siku. Mana satu siku? Ni Okay. The knuckle here kita kena namakan ni siku Okay. So kalau basuh siku, which part of siku yang kena basuh? Sikit. Allah kata apa? Basuh sampai siku kan? Sampai siku. Apa maksud sampai? Until. So bermakna siku kena basuh tak nak? Yes. Betul? Saya pernah kasih this analogy kan. Kata macam contoh, awak kat mana? Saya dah sampai masjid. Tapi sebenarnya kita berdiri luar masjid. Dah sampai belum? Dah sampai kan? So, saya kat masjid, saya depan masjid ni. Saya depan masjid kita. Okay. Kita masuk gate. Masjid. Dah sampai masjid belum? So which part of masjid yang istilahnya inilah masjid? Is it the gate masjid ataupun dewan solat masjid ataupun kelas masjid? Which one? So apa maksudnya? Kenapa saya tanya benda ni? Sebab this is apa yang ulama bincang lah. Sebab diorang tak ada question tentang muka dengan tangan, tapi diorang question ilal marafiq, sampai siku. Kenapa Allah cakap sampai siku? Kalau Allah cakap faghsilu wujuhakum wa aydikum wal marafiq, basuh muka, basuh tangan, basuh siku. Ada isu tak? Tak ada isu lah. Basuh siku lah. Siku basuh lah. The full siku tu kena basuh. Sebab Allah kata al-marafiq. Tapi Allah kata ilal marafiq. Sampai siku. Jadi ulama bincang, is it the full siku kena basuh? Half siku kena basuh? Ataupun sebelum sampai siku, kita dah boleh stop? So you get the idea? So saya kata bila kita belajar fiqh ni, dia sebenarnya ada certain things is quite complicated lah. Tapi tugas kita yang tenaga pengajar ni adalah kita nak memudahkan jemaah. Tapi kadang-kadang jemaah ataupun orang yang belajar ni dia nak tahu detail. Kita boleh share detail tapi biasanya akan ada orang confuse lah. Saya suruh kasih this analogy juga. Kita semua makan Panadol kan? Panadol. Pernah beli Panadol tak? Pernah baca yang dalam Panadol ada paper kecil lah. Pernah baca tak? Saya tak pernah baca. Ya. Kalau kita tak baca, kita tahu fungsi Panadol tu untuk apa? So macam mana kita tahu fungsi Panadol apa? Dia marketing side kan? Dia marketing. Dia kata sakit kepala, Panadol lah. That's the marketing lah. Jadi ulama dia bincang detail pasal hukum, pasal apa. Tapi bila dia portray easily for people to absorb. Dia orang senang faham lah. Tak payah nak detail. Tapi ada orang nak detail, so kita ajar detail. So bila kita ajar detail, pening kepala. Sama juga macam doktor-doktor kalau ajar, macam contoh belajar tentang chemical ke, belajar tentang diseases dan sebagainya, apa benda. Kita nak tahu detail, kadang-kadang kita sendiri tak faham kan. Tapi kita nak tahu. And it's good for us to know also lah. Kan macam dalam paper tu dia akan cakap tentang side effect, instruction, berapa banyak pil, berapa banyak biji kita makan satu hari dan sebagainya. Certain sakitnya akan symptoms yang boleh hilang kalau misalnya kita makan ni dan sebagainya. Betul tak? Same goes to knowledge tentang ilmu ni lah. So ulama bila bincang, dia akan bincang details.
Tapi saya yang menyampaikan ni kan, saya try to be as easy as I can so that people can easily absorb. A common people can absorb lah. Tapi kalau let's say you nak go into detail, ada banyak buku yang bincangkan tentang benda-benda ni lah. Okay, jadi ringkas kalau saya katakan wa aidikum ilal marafiq, sampai siku bermaksud siku kena basuh tak? Siku kena basuh, siku kena basuh. Kalau Imam Syafi'i kata basuh siku, okay, lebihkan sikit sebab kita takut ihtiyat. Ihtiyat ni maknanya kita macam kita tak dapat complete the hukum dia atau perintah dia. Jadi apa yang Allah perintahkan, kita istilahnya lebihkan sedikit supaya kita tak termiss out apa yang wajib lah. Tak termiss out apa yang wajib. Faham Okay, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Dan sapu kepala. Jadi atas tu irsilu kan, basuh. Bawah pula imsahu, maknanya sapu. Ada beza tak? Basuh dengan sapu? Kalau basuh tu kita kena betul-betul bersihkan. Muka, tapak tangan ni semua kita kena bersihkan. Tapi kalau sapu, ambil air kita just wipe. Istilah kalau bahasa Inggeris kita kena wipe, sapu kan. Okay? Jadi sapu kepala. Kalau Imam Syafi'i sapu kepala, macam mana? Ambil wuduk mazhab Syafi'i? How many? Ataupun kepala kan? Semua wajib ke? Sebahagian je wajib ke? Setengah ke? Sebahagian kan? Jadi kalau Imam Syafi'i kata bahagian depan, kita ambil air tu, kita sapu gini dah memadai sapu. Tapi kalau mazhab yang lain, tak salah saya, kalau mazhab Maliki tak salah saya, is the full kepala. Kalau mazhab Syafi'i full kepala sunat. Tapi sapu sebahagian tu dah kira mencukupi. So ulama beza pandangan sebab apa? Faham tentang maksud imsahu lah, atau apa maksud sapu kat sini. Dan Allah kata kepala. Kepala ni kan, kenapa Imam Syafi'i kata separuh je, sebahagian je? Biru usikum, sebab ada perkataan ba' kat tu. Biru usikum. Allah tak kata wamsahu ru'usakum ataupun ru'usakum. Sapu kepala kamu, tapi ada biru usikum. Bi kat sini ulama terjemahkan macam just part of it is considered enough. Okay? Wa arjulakum, dan juga kaki kamu ilal ka'bain. Kaki pun sebenarnya disuruh sapu, tak disuruh basuh. Kan? Wamsahu biru usikum wa arjulakum. Jadi kaki ni juga ada perbezaan ikut kepada keadaan dan musim. Contohnya orang yang pakai khuf kan. Pernah dengar masul khuf? Sapu khuf, kasut kan? Kasut. Ini boleh digunakan, ada orang yang mungkin pakai kasut kulit yang tak buka ataupun dia tinggal dekat tinggal kat hutan dan sebagainya. Contoh anak-anak kalau ada adik-adik kita yang pergi army dan sebagainya, dia pakai boot dan sebagainya, dia ada certain rulings yang dibolehkan untuk sapu dia punya kasut saja, sapu kasut saja. Jadi Allah gunakan perkataan sapu kat sini. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ka'bain ni buku lali. Jadi sama juga istilahnya macam ilal marafiq. Buku lali ni nak kena basuh ke tak kena basuh. Jadi sebab tu kalau Imam Syafi'i kata ihtiyat tu maknanya lebihkan sedikit. Maknanya buku lali pun dibasuh juga. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kamu dalam keadaan junub, maka sucikan diri. Sucikan diri ni adalah kalau dalam keadaan junub ni kita mandi hadas besar, kemudian kita boleh ambil wuduk juga. Jadi kalau kalau cara mandi yang diajar oleh ulama kita, pertama sekali bersihkan kotoran yang ada dekat badan. Okey, dah bersihkan kotoran, kemudian kita ambil wuduk. Dah ambil wuduk, baru kita basuh badan kita daripada kepala, tapi bahagian kanan dulu, lepas tu baru bahagian kiri. 3 kali, maka dah complete kita punya wuduk ataupun kita punya angkat hadas. Okey. Wa in kuntum marda ala safarin. Kalau kamu dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan musafir. Okey. Sakit kat sini Allah pun tak spesifikkan sakit apa. Contohnya demam, tiba-tiba aku tak nak ambil wuduk sebab Allah kata kalau sakit tak payah ambil wuduk, boleh gantikan dengan tayamum. Jadi ulama yang akan spesifikkan sakit apa. Contohnya mungkin kita ada sakit kulit yang mana tak boleh kena air.
ataupun kita ada beberapa penghalang dalam badan kita. Contoh kita pakai kas, kita accident ke apa kan, kita pakai kas dekat tangan ataupun kat kaki dan sebagainya, ada kesakitan, maka kat situ ada kelonggaran untuk kita tak kenakan air. Wa in kuntum marda au ala safarin, ataupun dalam keadaan musafir. Jadi kena faham musafir kat sini bukan maksud musafir yang macam kita faham sekarang musafir. Sebab sekarang ni kalau kita istilahnya kita musafir tu tempat-tempat yang ataupun kawasan-kawasan yang mungkin senang nak dapat air. Tapi kalau orang-orang dahulu bila dia musafir, dia keluar negeri, dia tak tahu mana nak dapat air. Macam kita sekarang contohlah kata kita nak musafir pergi naik kereta kan, kita drive up north lah kita katakan. Every tempat ada dia punya R&R stop. Ada toilet, ada air, ada kafe nak minum air dan sebagainya. So tak ada isu tentang nak cari air. Tapi kalau orang-orang dulu bila dia musafir kat padang pasir. Padang pasir ni tak tahu bila next stop ada air. So bila ada air, diorang mesti kena turun, nak kena ambil. Kalau tak, perjalanan akan datang depan tu kalau tak ada bekalan air tu, mereka akan mati inilah kehausan dan sebagainya. Jadi sebab tu dia jadi isu pada zaman dulu, khususnya apabila musafir ni, sebab tu ada kelonggaran dalam ayat ni. In kuntum marda aw ala safarin. Kamu dalam keadaan musafir, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, ataupun kamu terkeluar najis dekat badan kamu. Okey. Aw lamastumun nisa, ataupun sentuh wanita. Okey. Apa makna sentuh? Sentuh wanita yang batal. Apa maksudnya? Khilaf. Semua main khilaf. Okey, contoh saya ada wuduk sekarang Saya sentuh wanita. Macam mana saya sentuh wanita tu sampai dia batal? Kena kulit. Kulit ke kulit Maksudnya contohnya tapak tangan saya ni free, sekali saya sentuh tapak tangan wanita lain. Okey, yang bukan mahram saya, sentuh. Batal tak? Batal. Betul? Confirm? Okey. Kalau misalnya kata contoh, okey, so bermaksud yang kita faham sentuh tu adalah bila yang tidak berlapik. Tak berlapik tu maksudnya tak ada kain Jadi kalau misalnya kata contoh, ada wanita yang bukan mahram, saya sentuh bahu dia. Tak batal wuduk Tapi tu sentuh tak? Will you charge me for harassment tak? Saya sentuh. Salah tak? You touch me? No, I didn't touch. Allah said dalam Surah Nisa, kulit-kulit. Kulit-kulit. So what is touch? Kalau saya katakan dalam message, we keep in touch. Tu kira sentuh tak sentuh? Ya. So touch apa yang membatalkan wuduk ni? Itu soalan dia. Jadi sebab tu, kalau if let's say people kata, oh mazhab ni cakap tak batal kalau sentuh wanita, mazhab ni cakap batal. Kenapa beza Sebab kita baca ayat ni pun kita pening which one is sentuh What is the definition of touch itself? So perkataan mas, la mas tumunisa. Mas ni ulama bincangkan, apa maksud mas? Okay. Jadi ada kata mas tu kalau dalam bahasa Arab maknanya dia a very delicate touch. Macam sikit. Very delicate touch. Jadi kalau kita fikir balik, kita fikirkan kalau if let's say macam the touch is very delicate, macam contoh tak sengaja terlanggar sebagainya, kan? Itu pun consider part of benda ni. Faham tak? Jadi kalau mazhab Syafi'i katakan kalau sentuh tak berlapik, sengaja tak sengaja batal wuduk. Contoh saya dengan isteri saya kan consider kalau mazhab Syafi'i kan bukan mahram kan? Bukan mahram. Jadi kalau dia ada wuduk, saya sentuh, dia terbatal sama ada sengaja atau tak sengaja. Okey. Tapi mazhab lain pula dia different. Sebab understanding of the word itself. Okey. Contohnya mazhab Hanafi mazhab Hanafi, dia katakan macam gini. Al-Quran ni bahasa dia bahasa yang lembut. Bahasa kiasan. Jadi digunakan lamas tulisannya istilahnya macam bahasa kiasan. Jadi kalau bahasa kiasan ni maknanya sentuh kat sini is not physical touch ni. Tapi dia adalah apabila ada hubungan antara lelaki dan perempuan. Maknanya ada sexual intimacy.
Itu maksud sentuh kat sini. Jadi istilahnya kan kalau Al-Quran ni bahasa dia bahasa yang indah, bahasa yang cantik. Jadi dia kasih istilahnya macam bahasa kiasan. Jadi kita orang Melayu pun ada bahasa-bahasa dia kan. Kita tak cakap bahasa terus having sex contohnya. Kita akan dia punya ni lah, intimacy kan, tu kan buat macam. Tapi it's the same thing. But you use different words. Jadi dia katakan macam gitu. Jadi sebab tu dia kata kalau sentuh lelaki wanita ni dia tak batal. Tapi kalau if let's say dia sampai ada rousing punya emotion, maknanya dia berahi kan bahasa kita, dia berahi, tu baru boleh batal wuduk. Atau bila bersatu antara lelaki perempuan atau suami isteri, baru dikira batal wuduk. Faham tak? So it's good for us to understand this sebab this is one of the most common thing lah. Macam saya kalau ada pengantin pun dia, Ustaz, saya kalau tersentuh isteri saya kat rumah macam mana, batal dia batal. So kalau kita mazhab Syafi'i, kita cakap batal lah. For an easy answer for me, kan, saya batal lah, batal, ambil wudu balik kan. Tapi kalau let's say certain situation, macam contoh kita dekat buat umrah kan, whereby it's difficult for us to stay in that particular position lah, whereby Imam Syafi'i kata batal. Sebab bukan kita yang langgar orang yang langgar kita kan. Main tolak, main apa sebagainya. So untuk kita jaga wuduk tu is quite difficult. So kat situ ada kelonggaran. Sebab ada mazhab lain yang ada pandangan yang berbeza. Jadi yang mungkin kita boleh adopt at that certain situation. Faham? Imam Syafi'i semua batal. Once langgar batal. Ya, itu yang as of now lah. Dia ikut. I'm not sure. Yeah. I'm not sure of that. Kalau anak muridnya ada berbeza pandangan. Kalau dia tak ada, semua berpegang pada batal. Ya. Boleh ke kita macam buat wudu, kita pegang pada pendapat lain? Okay. Faham. Okay. Right. Kalau dia, ulama mazhab ni dia ada berbeza-beza pandangan, yes. Okay. Tapi kemudian mazhab-mazhab ulama ni juga mereka ada buat so-called macam a system. Dia kira mazhab ni dia kira macam satu polisi daripada ulama ni, polisi daripada ulama dan sebagainya. Kemudian they have the so-called the higher authority, yang mana ulama-ulama juga buat tidak boleh dalam pengamalan agama kita campur adukkan hukum. Itu tak boleh. Itu dinamakan sebagai tatabbu' ar-rukhas. Tatabbu' ar-rukhas ni maksudnya apa tau? Kita belajar semua mazhab yang ada, dan kita pick and choose whichever is easier for us. Macam contoh, ambil wudu, ambil mazhab Syafi'i. Solat, ambil mazhab Hanafi. Batal wudu, ambil mazhab Maliki, sebagainya. Itu namanya tatabbu' ar-rukhas. Dan itu hukum dia haram. Sama juga dalam bab nikah. Bab nikah contohnya, Imam Syafi'i, rukun nikah ada berapa? Ni dah kahwin semua tak tahu rukun nikah macam mana. Dia mesti ada lelaki, ada perempuan, suami isteri kan, lelaki perempuan, ada wali, ada dua saksi, ada mahar. Ada mahar kan, mas kahwin. Okay? Jadi ni mesti ada. Tapi kalau mazhab lain ada katakan wali bukan rukun. Ada katakan dua saksi bukan rukun. Ada katakan mahar bukan rukun. Jadi dia kata mahar bukan rukun mengikut mazhab ni. Wali tak wajib bagi mazhab ni. Dua saksi tak wajib bagi mazhab ni. Kita kahwin je lah. Tak boleh. Sebab tu memudahkan istilahnya kita memperlekehkan agama lah istilahnya. Itu namanya tatabbu' ar-rukhas. Jadi hukum ni haram. Jadi kalau kita nak buat munakahat, kita ada mazhab, kita ikut mazhab ni, aturan dia, kita kena ikut the whole stretch lah. So sama juga kalau misal kita mazhab Syafi'i, maka kita kena belajar semua rukun-rukun dalam wuduknya, solatnya, apa-apa yang membatalkan sebagainya, ikut kepada the same methodology, the same policy yang ada. Unless certain situation occurs, which is macam contoh, macam satu amalan untuk semua satu mazhab. Yes, macam gitu. Contoh macam
solat kita ikut Syafi'i, sekali nikah kita ikut lain, kita satu amalan lain, satu Ya. amalan lain. Itu yang sebab tu negara biasanya dia ada letak macam polisi. Contoh kita dekat Singapura kita ada AMLA kan. AMLA tu what is stated dalam AMLA adalah the first policy kita adalah kita ikut Syafi'i, school of thought. So that is number one. So anything yang kita buat kena derive daripada mazhab Syafi'i. Unless ada something occurs, then kita boleh istilahnya berijtihad, kita tukar pandangan. Jadi kalau misalnya contoh kita kat Singapura, majority semua, kita kata majority mazhab Syafi'i. So kita kena faham tau, dalam kita mengamalkan agama, dia ada individual punya interest. Contoh kita seorang. Ada juga a community punya interest. Jadi untuk state, dia tak boleh keluarkan hukum untuk individu. Dia kena keluarkan apa yang majority katakan. Begitu. Jadi sebab tu kita kata kita mazhab Syafi'i, bermakna hukum hakam semua kita based on mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita sebagai individu yang kita belajar, saya belajar Syafi'i, kalau belajar Hanafi, saya kata saya lebih incline kepada Hanafi. Saya lebih incline kepada Maliki dan sebagainya. Bismillah, teruskan. Tapi kalau as a group, kita kena faham kat mana kita ada. So itu juga kita kena belajar tentang sejarah ulama. Sebab apa? Contohnya, mazhab Syafi'i dia yang keluarkan hukum kan tentang kunut waktu subuh kan. Dia yang keluarkan pandangan dia. Okay? Jadi bermakna kalau anak murid yang ikut mazhab Syafi'i, dia kena ikutlah. Tapi bila Imam Syafi'i dia pergi Iraq, saya kata dia pergi Iraq kan, minggu lepas saya kata dia pergi Iraq, dia pergi belajar dengan siapa? Belajar dengan anak murid Imam Abu Hanifah kan. Dia jumpa Imam Abu Yusuf, dia jumpa Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Bila dia dekat Iraq, orang offer dia jadi imam. Orang offer dia jadi imam subuh. Jadi bila dia solat, dia tak baca kunut. Dia sendiri dah, Imam Syafi'i sendiri tak baca kunut. Jadi bila anak murid dia tu tanya dia, kenapa tak baca kunut? Ataupun mazhab Hanafi kan, kata, kenapa tak baca kunut? Taraktuhu ihtiraman li Abi Hanifah, dia kata. Aku tinggalkan sebab aku menghormati Imam Abu Hanifah. Walaupun Imam Abu Hanifah dah meninggal, tapi dia ada respect based on community. Individual dia ada pandangan dia, tapi as a community dia respect community yang ada. Tak tu tak kira campur aduk. Tu bukan kira campur aduk. Dan kita kena faham juga, mazhab ni adalah point of view ulama tentang pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Kalau if let's say memang kita ni memang orang kata kita memang mengaji kitab, baca buku, kita habiskan masa kita dengan ilmu agama dan sebagainya, dan kita ada kita punya own preference, atau kita punya certain understanding of certain hukum dan sebagainya, dan dia tak melanggar, bercanggah daripada agama, kan? Kalau kita nak amalkan begitu, dipersilakan. Sebab mengikut mazhab ni istilahnya dia bukan satu kewajipan. Tapi kalau if let's say kita memang orang awam, normal people kan, normal people, bagus ada panduan, dan panduan kita daripada mazhab lah. Sebab ulama-ulama kita dah dedicate themselves to knowledge lah, to ilmu, untuk memudahkan urusan kita. Tapi kalau kita dah go above that, kita dah sampai jadi antara orang yang mujtahid. Mujtahid ni maknanya orang yang memang dah berijtihad, keluarkan hukum, keluarkan pandangan dan sebagainya. Dan pandangan kita kadang-kadang mungkin terkeluar daripada pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Dan kita ada dalil, kita ada hujah, kita yang lebih sahih daripada kita. By all means. Imam Syafi'i sendiri katakan dalam pepatah dia kata apa? Dia kata, kalau dia ada mazhab, tapi dia kata, kalau misal kata ada kalam ataupun ada hadis yang lebih sahih, maka itu adalah mazhabku. Bermakna kalau if let's say ada yang pandangan yang lagi bagus daripada dia, walaupun luar daripada mazhab Syafi'i, dia kata itu adalah pandangan dia juga. So maksud apa? There are times that whereby we are flexible to tweak and change. Contoh lagi apa mazhab Syafi'i yang masyhur? Mazhab Syafi'i syarat bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah, mazhab Syafi'i kena bayar pakai apa? Pakai beras. Itu syarat dia. Tak boleh pakai duit. Siapa sini bayar pakai beras? Kenapa Singapura yang mazhab Syafi'i tak bayar pakai beras, zakat fitrah? Sebab orang miskin, katalah orang miskin kat rumah kan, dia bukan ada isu beras, dia tak ada periuk nasi. So kalau kasih beras, apa manfaat untuk dia?
Tak makan beras macam gitu kan. Betul tak? Jadi kat situ ada keperluan, dan satu itu tentang kita kasih pada orang. Lagi satu, kalau misal kata orang bayar zakat, how many Muslims kat Singapore? 600,000, 700,000 Muslim semua orang bayar zakat kan? Zakat fitrah bulan Ramadan. Okey, bermakna kalau satu orang kena bayar, katalah dia kasih 100 gram beras. Kalau 600,000, berapa juta tan beras, berapa ratus tan beras. Storage kat mana? Even kedai pun tak mampu nak store beras macam itu banyak. So bila kita store nasi beras banyak sangat macam itu, apa yang akan berlaku? Beras boleh rosak. Distribution akan lebih susah dan sebagainya. So dari situ ada keperluan. So kita ikut kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi bayar zakat fitrah guna nilai beras. The value of rice. So kita bayar pakai dollar and cents lah. Faham tak? So ada keperluan, kita kena ubah. So itu dia namakan sebagai ijtihad, namakan fatwa, namakan apa ni, sebagai apa? Sebagai kita punya kemudahan beramal, beragama dekat negara kita lah. Okay? Boleh? Dah? Silakan. Okay. Okay. Kalau kita tidur berwuduk kan, kita tidur itu antara sunnah yang ada lah, yes. Okay. Tapi kalau misal kata contoh kita kita kalau tidur, kata kita tidur sendirian kalau kita bangun, tetap kena ambil wuduk tak? Sebab tidur kan. Sebab kalau misal kata kita tidur di mana punggung kita terbuka kan, maka dia akan batal wuduk. Kalau kita tidur waktu kita duduk sekarang ni, contoh kita tidur sebab punggung kita akan tertutup kan, itu kita bila bangun kita tak perlu ambil wuduk. Okay? Jadi maksud sama jugalah. Jadi kita kena faham juga, kalau misal kata contoh kita tidur dalam keadaan wuduk tu ada pahala dia. Kalau kita tidur dan berintimasi dengan pasangan kita pun ada pahalanya. So mana satu yang kita kata lagi better? Tahu tak? Sebab wuduk boleh ambil balik ke? Lepas tu, kalau kata kita bangun kan, dan kemudian kita nak solat malam ke, kita nak baca Quran dan sebagainya, bangun ambil wuduk, lepas tu solat. Tahu tak? So that's my point lah, my point. Okay. Aulamas, so far clear? Aulamas tu nisa, sentuh wanita. So baik, faham tak? This short letter yang ada kat sini, ulama bincang panjang lebar. Apa maksud sentuh wanita kat sini? Jadi sebab tu ada berbeza pandangan. So lepas ni bila kita dengar ada perbezaan pandangan di kalangan ulama ni, dia bukan satu benda yang pelik. Biasalah. It's normal because the opinions of people ni will differ from time to time also. Okay. Falam tajidu ma'an, dan kemudian kamu tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan tayyiban, maka tayammum, gunakan tayammum. Kemudian Allah kata tayammum ni ada dua anggota badannya yang kita kena sapu, iaitu famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Sapu muka, sapu tangan. Sapu tangan. Jadi bermakna kaki tak ada, kepala tak ada, telinga ni semua sunat-sunat semua tak ada. Yang ada adalah muka dan juga tangan. Jadi macam mana nak ambil? Kita ambil tanah ataupun debu, tanah tu. Kemudian tanah kita dekat tangan kita bersihkan, istilahnya ada dia punya debu dia. Kemudian kita sapu bahagian bawah ni turun sampai ke bawah. Pastikan muka kita semua terkena dengan tanah tersebut. Dan kemudian ambil lagi yang baru, kemudian sapu bahagian tangan pula. Kalau ulama kata macam ni, ambil ini turun bawah. Kira macam sini kan. Turun, turn, sapu. Kemudian ambil yang sini, turn, sapu. Itu saja. Jadi maknanya muka sekali, tangan sekali, tangan kiri pun sekali. Itu dah memadai. Itu dinamakan sebagai tayammum. Okey? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Dan kemudian setiap kali kalau kita baca Quran, dia ada hukuman. Atas ni kira perintah nak kena buat macam mana wuduk dan sebagainya.
biasanya hujung tu Allah bilang value of kenapa kita buat ni. The value of things, kenapa kita kena buat macam ni. Okay? Apa Allah cakap? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tak inginkan kesusahan bagi kamu. Bermaksud, bila kita ambil wuduk, dia bukan nak menyusahkan kita, tapi dia akan memudahkan urusan kita. Okay? Allah bila perintahkan satu perkara, dia tak pernah menyusahkan kita. Cuba kita fikirkan macam ni. Kita, Allah SWT bagi banyak nikmat. Okay? Antara nikmat Allah kasih adalah nikmat kita boleh segar selama beberapa jam. Kemudian kita kena rehat, betul tak? Okay. Dalam masa yang kita segar tu, kita hidup sekarang ni, Allah cuma minta hanya 5 waktu saja yang kita kena dirikan solat. 5 waktu. Maknanya ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dan setiap waktu tu kita boleh complete dalam masa 5 minit katakan. Kata 5 minit, kata 10 minutes lah. At the max lah kita kata 10 minutes. So kalau 5 waktu maknanya 50 minit. 50 minit daripada 24 jam yang Allah kasih. So senang ke susah? Okay. Contoh puasa bulan Ramadan. Selama 365 hari, Allah cuma minta 30 hari saja. Dan daripada 30 hari tu, cuma separuh je yang kita kena puasa. It's not the full day daripada 12,5 hari sampai 12,5 hari pun. Tak, dia daripada 5 pagi sampai 7 malam katakan. So it's around 12, 13, 14 hours sahaja for a day. Malam tu dah boleh makan macam biasa. Betul tak? Malam dah boleh makan. Jadi nak cakapkan undang-undang yang Allah tetapkan ni senang. Haji. Haji susah tak haji? Katalah susah, panas lah, jalan jauh sebagainya, yes. Tapi haji tu seumur hidup kita sekali saja. Dan haji tu dia boleh complete dalam masa seminggu saja. So dalam semua hidup kita, sekarang ni umur 40, 50, 60 tahun katakan, umur kita, yang wajib tu hanya 4-5 hari saja. Wukuf, lepas tu bermalam dekat Mina, Muzdalifah, lontar jamrah, tawaf, sa'i, complete haji. Dah, itu je. Lepas tu dah tak payah buat lagi. So nak cakapkan undang-undang yang Allah tetapkan tu adalah mudah. Banyak benda yang lain lah. Nikah Allah tetapkan mudah. Nikah ni tak susah. Dan nikah tu pun Allah iktiraf keperluan kita. Manusia kan mendambakan companionship. Nah Allah iktiraf benda tu Allah kasih, kahwin lah. Siapa yang tak kasih kahwin? Allah suruh kahwin kan? Allah suruh kahwin. Allah memudahkan. Jadi apa saja perkara yang Allah kasih adalah untuk memudahkan kita. Jadi tak pernah untuk menyusahkan. Dia cakap leceh lah, nak kena tayamum, leceh nak kena wudu. Tak leceh pun. Dan wudu ni pun bagus untuk kita. Saya pernah, there's one point in my time, bila saya kerja kat masjid tu, saya belajar apa tau? Saya belajar Quran dan Sains. SCIENCE. Quran dan Sains. So, bila diorang buat kajian tentang semua ibadah-ibadah yang Allah suruh, kan, semuanya make sense dalam sains. Antaranya wudu lah. Wudu. Dia kata badan kita ni perlukan nourishment. Okay? Antara selain daripada kita minum, badan kita ni atau kulit kita mesti nak kenakan air. Dan anggota badan yang mesti kena air tiap-tiap hari adalah yang muka, tangan, kaki dan sebagainya. It's the same, maknanya apa yang Allah perintahkan tu bila saintis kaji, dia kata is relevant dan dia penting kita buat benda tu. Antaranya sujud. Sujud dikatakan kita kan ada gravity kan. Ada gravity. So gravity ni adalah benda yang kat atas dia akan turun bawah. Okay? So darah dalam badan kita, jantung kita kan pumping darah. Okay? Dan darah ni akan pump to all kita punya body, kan? Termasuk juga apa yang ada dekat otak kita, dekat sel. Tapi bila darah pump naik ke otak, ada satu bahagian otak tu yang macam dia punya wire dia tu, dia tak masuk. Sebab gravity tarik dia turun bawah. Okay? The only time darah boleh masuk dekat that line tu adalah bila kepala kita lebih tinggi daripada lebih rendah daripada punggung. Okay? So, saintis kata yang bahagian tu itu adalah di mana kalau darah tak masuk, dia can create stress dalam body manusia. Faham tak? So,
Bila kita sujud, that's the most accurate posture untuk memastikan darah tu masuk dekat that line. Dan dia akan release certain stress dengan tension dekat dalam diri orang. So bila saya baca macam, oh, crazy kan. Faham tak? Quran memang dah suruh lama dan saintis boleh identify benda tu. But I need to highlight juga, Quran bukan buku sains, S-C-I-E-N-C-E. Quran adalah sign, S-I-G-N-S. Ya. Faham tak? So, kalau orang belajar, sebab tu banyak saintis sedang masuk Islam, sebab orang kaji kan, orang kaji. So, kita ni pun bila belajar Quran ni, kita kena kaji jugalah. Asal Allah cakap macam gini, asal Allah cakap macam gini. Ya Allah kata, semua benda tu bukan untuk nak susahkan, tapi walakin yuridu litahhirkum, untuk mensucikan kamu. Kita manusia, naluri manusia, kita suka pada benda yang bersih tak? Ke kita suka benda yang kotor? Kita tak suka benda yang kotor, kan? Kita tak suka bau busuk, kita suka bau wangi, kan? Jadi Allah kata, Allah nak sucikan kamu. So what is the problem kalau kau tak nak buat? What's your problem? So it's not Allah's problem, it's your problem lah, kan? Walakin yutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum, dan supaya Allah nak menyempurnakan nikmat untuk kamu. Jadi bila orang mendirikan solat ni, dia sedang menyempurnakan perintah Allah, dia menyempurnakan dirinya. Jadi ini adalah nikmat yang Allah bagi. Jadi bermakna Allah nak kata solat ni adalah satu nikmat untuk kita. Satu nikmat untuk kita. Rasulullah SAW bila dapat ibadah solat ni dekat Mi'raj, bila Nabi naik atas, itu sebagai sebagai obat. Obat untuk Nabi SAW. Ya, obat untuk Nabi supaya Nabi hilang rasa sedih dan sebagainya, kan. Dan bila turun kepada kita semua sebagai umat dia, solat tu sebenarnya dapat menghilangkan segala rasa kesedihan dalam kehidupan kita. Sepatutnya. That's the real reason kenapa Allah SWT suruh kita dirikan solat. Sebab kita sedang bertemu dengan Allah yang Maha Pengasih. Allah yang Maha Pengasih. Bayangkan kalau if let's say our lover always macam seek to meet us. Datanglah jumpa I. Kita rasa macam happy kan bila orang panggil kita. Allah panggil kita every day 5 times at the very least. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Dirikan solat. Mari menuju solat, mari menuju kejayaan. You want to be successful? Pray. Meet me. And meet me. So you'll get all the nikmat lah. Walitumma ni'matu 'alaikum la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi all of this Allah buat untuk kita supaya apa? Supaya kita bersyukur dengan Allah. Apa makna syukur? Apa makna syukur? Gratitude. How is it that we need to show to people that we are grateful? Kalau kita ada, contoh kita ada anak, macam mana kita nak tahu anak kita tu dia bersyukur je kita ni jadi mak dia, kita jadi bapak dia? Bila kita suruh dia buat, bakti kan? Bila kita suruh dia buat, ikut perintah, taat, kan? To show gratitude ialah kita ikut perintah, kan? So kalau kita kata kita bersyukur pada Allah SWT, Allah suruh kita buat lah. Show gratitude. Okay? Nabi SAW, macam mana Nabi tunjukkan rasa syukur? Nabi ibadah kan? Nabi ibadah, ibadah Nabi ni sampai tapak kaki Nabi koyak. Ini kan hadis yang masyhur. Nabi solat malam sampai tapak kaki Nabi koyak ataupun kaki Nabi bengkak. Dan Nabi solat malam ni solat sunat, bukan solat wajib. Okay, Nabi solat malam sampaikan bengkak. Jadi Sayyidatina Aisyah kan tanya Nabi kan, kenapa kau buat macam gini? Why you do until like this? Sedangkan kamu ni telah diampunkan dosa yang dulu dan juga yang akan datang. Apa Nabi jawab? Afala an akuna abdan syakura. Tak boleh ke aku nak jadi hamba bersyukur? Maksudnya apa? Syukur ni is not just words, macam thank you, I'm grateful dan sebagainya, tapi it's an act. You show your gratitude to Allah SWT by doing more than what is being told. Nabi buat solat sunat. Kan Nabi buat solat sunat malam sampai kaki bengkak. Jadi makna wajib tu dah confirm ada. Tapi additionally buat solat sunat banyak. Sama juga kita wajib buat bayar zakat, kita wajib pergi haji sebagainya, tapi
kita nak show gratitude, kita buat banyak amal. Kita bukan just buat 5 waktu yang kita buat qiyamul, kita baca Quran, kita mengaji, kita zikir, kita apa sebagainya, to show an act of gratitude to Allah SWT. Okay, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Okay, ni satu bab. Okay. So far okay, ada soalan? Saya ambil sikit masa lagi. Nombor 2 adalah menghadap kiblat. Okay. Allah kata dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 149, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Dan dari mana saja engkau keluar, bila kita keluar untuk solat, untuk dirikan solat, fawalli wajhaka, maka hadapkanlah mukamu syatral masjidil haram, ke arah Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram tu adalah Kaabah lah, ataupun kita kata menghadap kepada Kaabah. Wa innahu lal haqqu min rabbik, dan sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu adalah benar daripada Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Okey. First off, surah Al-Baqarah ni dia ada banyak ceritakan berkenaan dengan pemindahan kiblat. Pindah kiblat. Asal kiblat kita kat mana? Masjid Aqsa kan? Kemudian dipindahkan ke Kaabah. Okay. The background story yang boleh saya kongsikan, nombor 1 adalah Masjidil Aqsa, ataupun kita kata sekarang ni sebagai Palestin, Masjid Aqsa ni, dia adalah tempat di mana nabi-nabi yang terdahulu banyak tinggal kat situ. That bumi tu dinamakan sebagai bumi Syam. Okay, banyak diduduki oleh nabi-nabi Bani Israel. Okay. Jadi kalau saya kongsikan macam ni, kita punya bapa kita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dalam Quran Allah kata it is your father. Okay, millata abikum Ibrahim. Okay, kamu semua sedang mengikuti jejak langkah bapa kamu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dia adalah bapa kita. Walaupun dia kira moyang pangkat tinggi, tapi dia adalah bapa. Nabi Ibrahim ada 2 anak. Satu Nabi Ismail, satu Nabi Ishaq. Nabi Ismail adalah daripada isteri yang kedua, Siti Hajar. Okay. Nabi Ishaq adalah daripada isteri yang pertama, Siti Sarah. Okay. Tapi Nabi Ismail adalah anak yang pertama. Nabi Ishaq adalah anak yang kedua. Okay. Jadi bila dapat Nabi Ismail, kan Nabi Ibrahim kena tinggalkan ataupun keluar daripada negeri itu dan jauh daripada Siti Sarah. Sebab Siti Sarah ni ada riwayat cerita yang mana Siti Sarah tak ada anak, jadi dia istilahnya macam agak cemburu sedikit, sebab Siti Hajar ni istilahnya macam bunting pelamin lah, kahwin tak lama terus beranak kan. Jadi daripada situ Allah perintahkan untuk pergi kat tempat lain. Jadi Nabi Ibrahim bayangkan daripada kawasan Kanaan kat sana tu, dia jalan naik unta tu, dia jalan sampai dekat Mekah. So sekarang ni Siti Hajar dengan Nabi Ismail istilahnya bertapak dekat bumi yang baru, tanah yang baru. Waktu tu tak ada apa-apa. Kaabah pun belum ada lagi. Okay? Jadi kemudian Nabi Ibrahim dia pulang balik pergi pada isteri yang pertama. Isteri yang pertama ni Siti Sarah tak lama dapat anak, dapat news daripada Allah yang dia dapat anak, nama dia Ishaq. Nabi Ishaq ada anak nama dia Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni yang digelar sebagai Israel. Okay? Jadi bawah keturunan ni semua adalah nabi-nabi Yahudi, Bani Israel. Salah. Okay. Yang bawah-bawah ni semua dinamakan sebagai Bani Israel. Jadi dalam Quran cerita Bani Israel semua adalah daripada keturunan ni. Nabi-nabi Yahudi, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Kemudian Nabi Yaqub ada 12 orang anak, antaranya Nabi Yusuf. So ni yang the 12 tribes. So bawah ni pecahan semua adalah orang-orang Yahudi atau Bani Israel Bani Israel. Nabi Ismail yang kat sini, keturunan bawah ni semua tak ada Nabi sampailah Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dinamakan sebagai keturunan orang Arab, Bani Ismail. Bani Ismail, Bani Israel. Bani Ismail keturunan orang Arab. Okay? Jadi Nabi daripada this lineage, bukan this lineage, tapi both has the same father, itu Nabi Ibrahim. So Nabi Ibrahim adalah a father of two nations. Okay? Jadi kiblat bagi nabi-nabi yang ni
adalah Baitul Maqdis, Aqsa. Faham tak? Jadi Nabi Muhammad SAW bila ditabarkan sebagai seorang Nabi, okay, bila Nabi solat, the first kiblat adalah Masjid Aqsa. Tapi kalau in terms of lineage, Nabi Muhammad lebih align dengan Kaabah. Sebab siapa bina Kaabah? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. So that is the lineage lah. Jadi Nabi lebih incline kepada Kaabah. Okay. Jadi bila waktu dekat Kaabah macam ni pula. So dia macam ni Dia ada tiga penjuru kat sini. Ni Mekah, ni Kaabah. Okay. Ini Baitul Maqdis, ni Aqsa. Jadi sekarang ni bila disuruh solat kan, facing Baitul Maqdis asalnya Aqsa, jadi Nabi akan diri depan Kaabah dan sini adalah Masjid Aqsa, betul tak? Jadi Nabi facing Kaabah, solat kat Masjid Aqsa. Jadi dia memang facing Masjid Aqsa, cuma depannya Kaabah. Bila Nabi diperintahkan untuk hijrah pergi Madinah, Madinah ni adalah in between, tengah-tengah. So bila Nabi solat dekat Madinah, Nabi facing Masjid Aqsa, bermakna Nabi membelakangkan Kaabah. Faham tak? Okay. Bila Nabi membelakang Kaabah itu yang membuatkan Nabi rasa sedih. Sebab apa? Orang start to criticize him. Dia cakap, kau cakap agama kau agama yang beza, tapi kau kiblat sama dengan kita. Masjid Aqsa. Faham tak? So tu yang Nabi macam sedih lah istilahnya. Jadi bila Nabi sedih, Nabi tengok kat langit kan. Nabi tengok kat langit, macam istilahnya Nabi macam mengharap satu hari ni ada penukaran. Okay? Sampai Allah turun ayat Quran dalam surah Al-Baqarah lah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini antara ayat-ayat yang turun. Jadi maknanya sekarang ni kamu palingkan arah kamu kepada Masjidil Haram. Jadi itu yang kata kalau kat Madinah tu ada namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ni Nabi asalnya solat dekat Masjid Aqsa, kemudian face belakang facing Kaabah. Facing Kaabah. Jadi bila facing Kaabah is considered a shift of everything. Kita nak kena faham juga zaman dulu, zaman Nabi SAW, segala perkara yang kita belajar hukum hakam ni, dia adalah tersangkut paut dengan polisi ataupun undang-undang negara. Okay. So if let's say apa yang Nabi buat is not just macam tukar agama macam gitu je, tapi istilahnya tukar undang-undang negara. Istilahnya macam Nabi tukar amla, tukar akta, tukar apa sebagainya. So it is against the law untuk just a normal person tiba-tiba tak buat apa yang negara suruh. Faham tak? Dan negara suruh apa? Negara suruh sembah berhala. Negara cakap kena buat yang ini dan sebagainya. Tapi Nabi is against that. So Nabi is not just changing the religion in a sense. Nabi consider doing a crime. Faham tak? So it's not an easy take for Nabi SAW untuk buat. It's not something easy for him lah. Untuk kita senang je. Sebab memang dekat negara kita ada akta yang mana dia akan menjaga keperluan masyarakat Islam. Jadi kita boleh semayang, tak ada orang boleh kacau kita. Kita tak langgar undang-undang kan kalau kita semayang. Tapi kalau dulu, dia langgar undang-undang. Kira melakukan satu perintah, melanggar perintah negara lah macam itu istilahnya. Jadi bila tukar kiblat ni juga, Nabi istilahnya shift undang-undang negara. Nabi shift perbezaan antara Nabi SAW orang Islam dan juga dengan ahli kitab. So, sekarang ni istilahnya mereka dah tak ada apa-apa hubungan dengan Nabi SAW. Sebab apa? Dah ada solat, dah ada puasa Ramadan, dah ada manasik haji kita katakan, dan kemudian ada kiblat yang sendiri. Maknanya ada constitution yang tersendiri. Ada Quran, kita tak pakai kitab mereka, kita ada Quran, kita ada kiblat sendiri, bukan kiblat mereka. Kita ada cara-cara kita sendiri macam mana kita nak sembah Tuhan dan sebagainya. So istilahnya sekarang ni nak membezakan antara orang Islam dengan orang kafir pada waktu tu. So it is a big thing. A change of kiblat is a big thing. Okay? Jadi bila kita baca kat sini, kan Allah kata, mana saja kamu keluar, wherever you go, sama ada kamu kat negara kamu ni ataupun kamu pergi kat tempat-tempat lain, fawalli wajhaka syatral masjid. Maka sekarang ni the focus adalah Masjidil Haram, iaitu Kaabah. So maknanya kalau untuk kita nak travel anywhere, kita mesti kena face Kaabah. So that's the first thing lah. Okay? Sebab tu Allah kata kat sini, wa innahu lal haqqu bi rabbik. Ini adalah perkara yang benar daripada Tuhan. Daripada Tuhan kamu. Kenapa benar? Sebab this is a big thing. Dan Allah kata dengan Nabi, this is the real thing.
Ini adalah daripada Tuhan. Bukan Nabi suka-suka tukar polisi, tukar undang-undang sebagainya. Ini datang daripada Allah SWT. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tak lalai dengan apa yang kamu lakukan. Dia maksud apa? Ini antara perkara yang kita nak kena faham. Ada orang bila solat dia lalai tak? Tak fokus, fikir benda lain. Ada yang solat show off. Kan? Ya, kenapa solatnya? Oh, sebab mak mentua kat belakang. Solat. Ada tak? Kan? Mak mentua ada, bapa mentua ada je. Wah, jaga solat, wah semayang, wah nangis-nangis. Tak ada. Haram jadah. Ada orang solat because of people, right? It's common lah. It's common. Sama ada kita nak tunjukkan kita terror dengan orang tu lah, apa sebagainya. Sebab tu Allah kata dalam Quran, allazina hum yura'un. Ada yang just riak je. Just plain, orang kata tu macam not because of Allah, totally is because of people. Solat because of manusia sebagainya. Okay? Jadi Allah kata Allah tak lalai, Allah tahu everything. Allah tak mana. So ada orang yang mungkin kalau katakan macam ni, dia berusaha, sesungguhnya dia berusaha untuk memastikan solatnya tu tepat pada apa yang Allah nak. Kiblat betul, pakaian betul, ambil wudu betul dan sebagainya. Tapi mungkin daripada pandangan manusia ni rasa macam dia ada buat salah ke apa sebagainya. Allah tak lalai benda tu. Allah tahu. You have done your part. Okay, you have done your part. Tapi ada yang solat ambil sambil lewa, just for the sake of doing it. Just for the sake of doing it. Ada yang even, inilah macam orang kata tu, dia istilahnya macam ada tanda-tanda orang munafik kan, bila solat tu dia riak, dia nak tunjukkan yang dia terror daripada orang sebagainya. Allah tak lalai. Allah tahu. Anything that you do, He knows. Okay. Saya boleh nampak daripada mata kasar, tapi saya tak akan nampak daripada hati orang. Allah tahu apa yang dekat depan, Allah tahu apa yang ada dekat dalam. What is inside your heart. So, kalau if let's say memang kita betul ikhlas nak beribadah, nak beramal, kan, Allah tahu benda tersebut. Jadi bermakna sebab tu dalam bab ni, ulama ada juga perbincangan. Kalau if let's say kita berada dekat tempat yang mana kita tak tahu kiblat kat mana. Sekarang ni mungkin boleh dikatakan sekarang banyak apps kan. Apps pun ada. Tapi ada kata, apps ni tak accurate, apps ni tak accurate dan sebagainya kan. Tapi ada yang mungkin betul-betul legit accurate lah. Legit accurate. Ataupun kita pakai yang kompas tu, yang berapa diri. Ni betul-betul accurate. Ataupun kita betul dekat depan Kaabah kita semayang. Tapi ada tak orang yang kat depan Kaabah tu, dia semayang tapi bukan sebab Allah. Betul tak? Kan? Jadi Allah tak lalai benda tu. Jadi you do your best, we do our best. We do our best. At the end of it, kita leave it to Allah SWT. Kita tawakal, kita mengharap agar Allah terima dan sebagainya. Jadi sebab tu ada pandangan ulama juga mengatakan there are certain ada beberapa perkara yang boleh kita buat yang di mana kita tak menghadap kiblat. Ada solat yang mana kita solat kita boleh tak menghadap kiblat based on this ayat juga. Okay, sebab apa? Sebab mungkin ada orang ada susah nak cari kiblat kat mana. Tapi kalau misal kata solat fardu tidak ada khilafnya, mesti nak kena facing kiblat. Okay, solat fardu mesti kena facing kiblat. Dan solat fardu juga kalau ikut pada hadis ada Nabi buat adalah bila Nabi dalam perjalanan, biasanya Nabi kalau berjalan kan naik unta ataupun naik kuda dan sebagainya kan. Setiap kali bila Nabi dalam keadaan musafir, bila Nabi nak solat fardu, Nabi akan turun daripada kenderaan. Maknanya turun daripada untanya, Nabi melakukan solat. Tapi kalau Nabi solat sunat, Nabi akan berada dekat atas kenderaan tersebut dan Nabi solat. Jadi kat situ ulama kata, kalau misalnya kata solat fardu, mesti kita kena cari kiblat. Cari kiblat baru kita solat. Okay? Tapi kalau misalnya kata solat sunat, kalau kita dalam perjalanan, contoh kita drive kereta ke apa, kan, kita boleh solat. Walaupun dalam kenderaan tersebut, kapal terbang. Tak tahulah kalau motor macam mana nak solat. Tengok corner, sujud. Saya tak tahu. Tapi nak katakan dalam kenderaan boleh solat lah. Boleh solat. Okay. Jadi menghadap kiblat ni antara syarat-syarat sah solat kita katakan. Walaupun kita tahu kiblat. Kalau dalam kereta kita dah dengan. Ya, tapi tengoklah ada keperluan tak kalau kita nak solat gitu. Tapi kita nak faham, kita mesti nak kena ada wuduk juga. Kalau dalam tu tak ada wuduk. Contoh macam gini. Situasi contoh kita stuck kat traffic jam.
Stuck at traffic jam. So macam mana kita nak solat ni, macam mana? Katakan macam itu. Jadi kalau kita kata solat fardu kan, kita kena solat ikut daripada kiblat. Jadi kalau solat sunat tu ada kelonggaran kat situ. Ini kita boleh solat walaupun dia tak menghadap kepada kiblat. Tapi kalau totally kita lost, kita tak tahu mana kiblat, kita tak ada kompas, kita tak ada map ke, kita tak ada apa, bintang pun tak keluar malam tu, tak tahu mana arah dan sebagainya, kerana itu kita just boleh ijtihad, kita rasa mana yang sesuai, kita solat. Dan kalau misalnya kata contoh on the time yang kita buat tu, kita ada ramai orang, contohnya ada few of our friends contoh kan, kemudian ada beza-beza, ada kata kiblat sini, ada kata kiblat sini, kata kiblat sini, so macam mana kita nak solat? Oh, payasum. So, antara syaratnya dikatakan adalah kita kena solat pada kiblat yang kita yakin. Kalau misalnya kata kita yakin kiblatnya sini, tapi yang lain kata kiblatnya sini, dan semua level yakin dia sama, dia tak ada dalil yang mengatakan kiblat sini. Contohnya dia kata di sini, dia kata tak, aku rasa sini, tapi kat depan tu nampak Kaabah. Tu Kaabah ni. Apa yang kau kat sini sangat? Tak. Kalau dia ada ilmu nak kena tukarlah. Tapi kalau saya kata tak ada apa-apa tempat ataupun yang kita nak tahu mana Kaabah, kita kena solat mana yang tempat yang kita yakin. So kalau kita yakin sini, kita sembahyang sini lah. Kalau dia yakin situ, dia sembahyang situ, sebagainya. Dan kita tak boleh jadi makmum kepada imam yang kita rasakan kiblatnya salah. Itu kata-kata ulama. Which is jarang kita masuk dalam this kind of situation lah. Kan? Sebab kita kalau berjalan berhijrah pun kita akan selalunya ada prepared kan, kompas lah, map lah, masjid lah kan, yang kita solat dan sebagainya. So kita based on that lah. Okay?